Assalamualaikum and good evening. Hari ni kita nak naik menara. Menara, apa benda ni? Menara Kuantan? Apa ni? Apa ni? 188. Menara 188. Okey, nak hujan. So menara ni dia dekat tepi Sungai Kuantan. So tengok ni, Sungai Kuantan. Zoom sikit. Sungai Kuantan. So menara dia sebelah je. This is the tower. Tinggi. Di sebelah Sungai Kuantan. Jom kita tengok. Kita orang satu family semua. Okey. Bulan ni bulan. Ayan sungai. Suka budak-budak ni. Dah jadi macam rombongan Cik Kia. Itulah menara yang nak naik lagi. Tingkat berapa aku tak tahu lah. Ambil gambar video Adina. Dah masuk YouTube. Tingginya. Takkanlah tak takut. Kuat angin petang ni. Berangin. Katanya air pasang. Tengok, air tinggi. Hari ni kita pergi Namin. Hari ni kita akan menaiki menara 188 di Kuantan hari minggu ni bercuti betul Kita berjalan Satu family rombongan. Jom. Rombongan. Mayam. Jom kita dah naik dah. Wah dah panggil ya? Jom. Bunga. Rombongan Pawai sambung ke Kuantan. Dah masuk sini ada replika yang kecil, model. Oh. Steamboat tu Jom. So ni the entrance ke menara. Jom lekas. Semua cukup tak? Ramainya. Tuh, tengah tunggu lift. Dia kena naik lift. Ni. Menara Kuantan 188. Ni dekat level G. Menara Timur. Semua kita orang je. Nak ke mana ni? Kita nak ke timur. Ke barat. Kita nak naik apa? Menara. Menara ya. Apa nak naik? Ni baru nak naik. Sama lah kita. Kenapa dia boleh Kata ini program tambahan Pawai. Wakil power dua je. Dua kan? Dua wakil.
Taman dia buat apa? Kena tengok lah, kena check balik. Kena tanya buat. Oh. Tak ada bukti. Aiman, berbala yang datang. Bala. Oh, naik lah. Oh, macam naik drone. Hujan pula. Hujan dah. Bukan hujan, dia punya kotor. Tu dia suruh nak dulu jatuh. Naik gigi. Tu ingat naik genting tu. Oh, genting tak boleh lah. Special tu yelah. Oh, pernah sempat Solero. Solero. Pernah naik 2 kali, lepas tu menyesal. Oh, nampak view. Berapa ni tingkat dah ni? 3 tingkat je ni. 3 tingkat je. Kan kita skydive dulu, skywalk ni, lepas tu dia turun bawah ni. Ni ada aircon dulu ni. Kat atas lah, open air. Skydive. Apa ya? Gila panas. Oh. Sampai dah. Oh, bau sejuk. Macam boleh terbang. Oh, sejuk lah. Berangin elok lah. Oh, sedap lah. Oh. So, dah sampai tingkat atas dah. Oh, biar berangin dia. So, kalau kata korang datang Kuantan, try lah. Oh, berangin nak hujan. So, kita kena cepat-cepat lah sebelum hujan. So, inilah view Kuantan. Dapatlah view Kuantan. Itu Tanjung Lumpur kan? Sana Tanjung Lumpur kan? Itu ikan bakar tu. Ikan bakar. Abang dah boleh survey di atas lah. Jom buka, kita buka. Anak Rambi. Oh. Okay, ni Skywalk Kuantan 188. Apa dia punya Skywalk aku tak tahu. Dah masuk alam lah. Masuklah. Pergi level 1. Kita pergi ke level 1 pula. Jom kita continue ke level 1 sebab tadi patih. Best tak Adina? Best, tapi tadi ada putih. Kejut. Ayo. Dah jom. Yo. Next. Mana ni apa? Tu bawah. Level 1. Tingkat 1 observation deck. Apa je? Tak lebat aku rasa flash ni tu rasa dekat je ni. Dia tepi lah. Stop teruk. Ekor dia. Gila flash. Naik balik. Ni tak menyeramkan. So kat sini banyak gambar-gambar. Macam kau boleh teropong. Abah teropong apa? Teropong hotel tepi laut. Air mana duduknya kan ada? Oh, yang depan tu? Ada apa? Oh. Observation deck level 1 dia ada aircon tak? So selesa lah. Macam tadi dia memang open berangin, tapi disebabkan sekarang dah hujan yang tadi ada insiden kilat, so we make a move to downstairs lah. So we make I can say the best decision to go downstairs lah, sebab dekat atas it will be slippery sebab hujan. And dengan sebab we got kids semua-semua, so better turun bawah lah. So apa yang ada dekat wall ni aku tunjuk kat korang. Ada gambar-gambar sultan. So kat sini pun ada lagi gambar-gambar.
Dekat observation deck ni aku bawa korang apa yang ada. Ada painting, ada tandas. So tandas pun ada kat sini. Gambar kenangan Mak Kilau dengan family. View lagi, view Kuantan belah tepi. Sungai, bandar. Hampir? Nampak? Oh, nampak. Oh tu, Ferris wheel tu. Mana? Tu ada fanfare tu yang bulat tu. Bulat-bulat. Tu yang bulat mata tajam. Boleh teropong, nak teropong. Ni do and don'ts using binocular. Just do. Ni apa? 360 shot. Dia ada 360 shot. Jalan lagi. Riuh dengan budak-budak ni. Ni dekat ni Masjid Kuantan tadi. Yang dekat Padang MPK apa. Ni masjid yang ada padang. So tadi yang nampak jambatan pergi ke Tanjung Lumpur tu, jambatan tu, Tanjung Lumpur, anak ikan bakar pun semua belah sana. Ni yang saya di Kuantan tadi. Best sini. So kalau kata korang it happens to ada kerja ataupun vacation kat sini, you ambil lah peluang untuk datang kat sini. Boleh tengok orang kata apa, aerial view, drone view by yourself. Feeling dia lain. Dengan drone kita boleh tengok dekat screen. So ni kita boleh tengok sendiri depan muka. And feeling dia beza lah. And I would strongly recommend to datang kat sini lah. Best. Bercuti di Kuantan. Kita naik menara, tak plan pun. Benda tak plan yang jadi. So lepas ni gimana? Di mana? Cari makan. Dinner. Dinner pula. Lunch. Lunch. Mana makan lagi? So itulah. Kalau kata korang yang baru di channel, korang boleh subscribe lah. Aku baru tukar je nama aku, FVN1 channel YouTube kita orang. So jangan lupa like, share, subscribe and follow. Nanti aku akan upload lagi perjalanan kita orang, brisk walk, family journey and whatsoever lah. So akhir kata, Assalamualaikum. Bye. Nanti kita jumpa lagi. Jom, kita nak turun dah. Tadi naik ikut lain, ni turun ikut lain. Tengok macam mana rupa. Oh, pelik ya? Memang tak ada. Turun dah. Turun dah. Bapak tak nampak. Ni ada. Nampak Tanjung Lumpur. Allah. Boleh tak laju. Cari Solero gila. Kerja ni gayak main member lah. Tak boleh tengok ke? Yang game ni. Lagi buat. Seronok dia. Tak terasa pun dia punya turun tu smooth je. Macam setengah jerk. Tu.
Sampai. Rasa ni sesuai juga. Masuk tanah. Aduh. Abang ni. Tak ada nak tengok ada love vlog ni. Oh, love vlog. Naomi duduk sini ni. Abang duduk ni. Duduk dengan abang. Left pula tu orang atas sekali ya. Oh, dia tak ada pusing ni. Lama-lama. Kami apa lah? Jauh tadi. Ah. Satu. Nampak ni kau sampai tu. 1, 2, 3. Ya. Ya, 1, 2, 3. Dah. Dah jom. Kuantan. Support lokal. Okay, thank you. Oh, ni kat bawah ada jual-jual. Ni Kuantan 188. Oh, kafe kat situ ada kafe. Soap, sabun. Sabun di bilik mandi. Inilah rupa dia. Ada apa benda ni? Ni ada kerepek-kerepek. Kerepek apa? Ini ayam masak merah. Ready to eat meal. Kambing kari mamak. Kari kambing ala mamak. Dia lauk je kot. So kalau nasi mesti lebih lagi harga. Ni with rice. Oh, okey lah. Ubi. Keripik, sambal-sambal. Sambal mas RM60. Siapa sangka nasib baik kita orang bersedia datang sini ada kamera, Ya, betul. ada video, so adalah kenangan daripada datang kosong kan. Aduh. Oh ni pun. Oh, sama. Berpin apa? Oh, dia beli ni. Apa kita dah ada kita punya ni ah. Harga dia. RM15. Dia jauh lah, jauh. Oh, ada steamboat juga. 108 harga dia. So, habislah perjalanan kita orang naik Menara Kuantan. Best lah. Best Baik.